Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar tentang penukaran asas 2 ke asas 10 dulu. Okey. Kita tengok objektif pembelajaran kita hari ni. InsyaAllah di akhir PDP ini kamu semua akan dapat menukarkan nombor asas 2 ke asas 10. Okey. Okey. Kenapa perlu tukar asas 2 ke asas 10? Okay, seperti yang kita tahu, sebelum ni kita dah belajar asas 2 ni adalah nombor perduaan yang digunakan oleh komputer sebagai bahasa dia. Okay? Komputer bercakap dalam bahasa mesin dan bahasa mesin tu menggunakan nombor perduaan 0110 dan sebagainya. Jadi macam mana cara kita nak berkomunikasi dengan komputer? Kita nak suruh dia simpan data apa semua. Jadi caranya kita kena faham lah nombor perduaan ni, bahasa yang digunakan oleh komputer. Okay? Yang kedua, untuk kita faham konsep bagaimana komputer bekerja. Okay. Okay, macam mana nak tukarkan nombor asas 2 ke asas 10? Okay, andai kata kita ada nombor 1. Okay, sekejap. Okay, andai kata kita ada nombor 11101 asas 2, kita nak tukarkan ke asas 10. Okey, jangan lupa nombor asas 2 kena letaklah asasnya ni. Asasnya ni duduk di bahagian bawah. Ditulis kecil berbanding dengan nombor yang asal ni. Okey, asas 10. Okey, macam mana nak ni nak tukarkan? Okey, mula-mula sekali letak dia jauh-jauh. Okey. 11101. Letak dia jauh. Lepas tu letakkan nilai tempat. Okey, nilai tempat. Asas 2, nilai tempat dia pun kena guna asas 2 lah. Jadi 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 dan 2 kuasa 4. Okey. Yang ni kita pun dah belajar dalam pengenalan asas 2 dulu. Jadi apa nilai-nilai tempat ni? 2 kuasa 0 adalah 1. 2 kuasa 1 adalah 2. 2 darab 2, bukan 2 darab 2, 2 kuasa 2 ataupun 2 darab 2, 4. 2 kuasa 3 maksudnya 2 darab 2 darab 2. Jadi berapa? 8. 2 kuasa 4 jadi 16. Okey? Bukan 2 darab 4. Okey, 2 kuasa 4. Maksudnya 2 tu kena pecah kepada 4 kali. Didarabkan 4 kali. Okey, seterusnya, nombor tadi ni, nombor perduaan, kita akan darabkan dengan nilai tempat. Darabkan nilai tempat. 1 darab 1, 1. 0 darab 2, 0. 1 darab 4, 4. 1 darab 8, 8. 1 darab 16, 16. Okey, seterusnya, tambahkan ke semua nombor-nombor ni. Tambah, 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 tambah. Okay, 16. 16 tambah 8, tambah 4, tambah 1. Kosong ni tak payah tambah lah, kosong. Jadi, nilainya adalah 29. Asas 10. Jangan lupa letak asas 10. Dapatlah nilai ni. Jadi 11101 asas 2 bersamaan dengan 29 asas 10. Okey, selesai. Senang je kan? Okey, so sekian untuk PDP kali ni. InsyaAllah next class kita akan jumpa lagi dengan tukarkan asas 10 ke asas 2 pula. Okey? So, Assalamualaikum. Terima kasih.